Alhamdulillah, beri bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita segala nikmat yang bermacam-macam. Pertama sekali saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang berkorban tenaga, berkorban masa, sanggup tertidur malam hanya untuk memastikan tentang belajar ini berjaya dalam SPM ini. Kemudian ibu-ibu kepada ibu bapa kita yang memberikan kita sokongan, motivasi, semangat. Tanpa mereka kita tak sampai dah ini.